Sebut pasal strok, ramai ahli keluarga risau. Boleh ke pesakit kembali bergerak dan berfungsi macam dulu? Tahu tak, pakar perubatan dari luar negara dah buktikan satu terapi sokongan yang sangat luar biasa untuk pesakit strok, iaitu terapi gas hidrogen. Saya terangkan dengan bahasa mudah. Masa serangan strok, darah tak sampai ke otak. Tapi bila darah tu mengalir balik secara tiba-tiba ke otak, proses itu akan hasilkan lambakan toksin jahat, radikal bebas, yang akan serang dan bunuh sel-sel saraf otak kita. Inilah yang buat kerosakan otak jadi semakin teruk. Di sini magicnya gas hidrogen. Ya, sebab yang pertama, hidrogen ini molekul paling kecil di alam semesta. Ia dengan mudah boleh tembus halangan darah otak ataupun blood-brain barrier dan masuk tepat ke dalam sel otak yang terjejas. Sebab yang kedua, bila dah masuk, hidrogen bertindak macam sniper. Ia sasarkan dan musnahkan toksin radikal bebas paling bahaya tadi dan tukarkannya menjadi air biasa. Ia selamatkan sel otak dari terus mati. Ini bukan teori tau. Dalam satu ujian klinikal pada pesakit strok sebenar tahun 2017, pesakit yang dibantu dengan sedutan gas hidrogen menunjukkan pemulihan pergerakan fizikal yang lebih cepat dan imbasan MRI mendapati kawasan kerosakan otak mereka adalah lebih kecil berbanding pesakit biasa. Paling penting, ia terbukti 100% selamat tanpa kesan sampingan. Jadi, jika anda ada ahli keluarga yang baru lepas strok atau sedang dalam fasa pemulihan, terapi sedutan hidrogen harian di rumah adalah ikhtiar sokongan yang sangat bijak. Nak tahu cara dapatkan mesin hidrogen di rumah? Komen stroke sekarang atau tekan link contact us di saya punya account TikTok.